Modenas, serius lah kau ada motor macam ni? Jadi lepas minggu aku try buat Modenas Elite 150S ni, aku boleh simpulkan. So, aku ceritakan keburukan dululah untuk motor ni. Aku boleh simpul seminggu kita running motor Modenas Elite S ni sebenarnya. First, dari segi faktor ketinggian motor lah. Untuk ketinggian motor ni aku rasa dia lebih kurang macam untuk orang yang tinggi lebih kurang macam aku, yang tinggi 16 lebih ke 17, okey, mungkin okey lagi lah 165 dan ke bawah. Sebab apa, motor ni agak rendah sikit bila kau bawa. So position ride dia pun agak memang santai. So untuk orang yang tinggi 17 lebih, kalau kau nak naik motor rendah ni, motor je ni panjang dan rendah, mungkin kau rasa agak kekok. Tapi ini optional, terpulang atas ke orang lah kan. Okay, itu yang first. Yang second yang aku rasa macam kenapa agak spoil lah sebenarnya. So bila aku tekan beg aku kat sana, bila kau buka bahagian fuel, biasanya pop dah akan terangkat normally semua motor. Tapi ni kau tekan bahagian cap, bahagian fuel ni, kau kena manual, angkat sendiri. Tak tahu, mungkin aku punya problem ke, aku tak pasti macam mana. Mungkin nanti aku try letak minyak apa semua nanti kan. Tapi itu yang bagi aku ni masalah kecil. Tapi motor ni aku boleh katakan dari segi handling ni unik sikit untuk motor ni. Mungkin disebabkan faktor tayar ada yang tinggi, agak tinggi dan besar sebenarnya dengan motor dia yang rendah. Dia kebanyakan kes yang jadi dekat motor yang pakai tayar tebal. Bila kau bawa, bila kau ke kanan sikit, dia akan macam menarik sikit. Bila kau ke kiri sikit, akan menarik sikit. Dia kalau kau dah biasa handle, tak ada masalah. Tapi dia handling dia unik sikit, tak sama kalau kau pakai tayar yang kebanyakan yang standard size. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Mungkin korang faham kot. Tapi kalau kau dah biasa handling macam tu, tak ada masalah pun sebenarnya. Dari segi engine dia agak bising sikit sebenarnya. Tapi dia bukan bising yang bising engine yang rosak bukan Dia engine dia ada bunyi sikit, bising tak sesenyap ada few brand lain lah kan, yang engine dia betul-betul agak senyap. Tapi engine dia agak bising, tapi bising yang bukannya rosak. So aku tak tahulah punci engine ni bising ni sikit daripada bahagian CVT ataupun bahagian engine korang. Aku rasa macam bahagian CVT, tak apa, nanti kita next video kita buka dulu bahagian CVT, kita buka semua barai and then kita start. Punca CVT ke atau engine yang bunyi bising dia kan. Itu je lah. Tapi ni tak ada masalah pun dari segi bunyi ni, yang bukan rosak pun. Cuma yang paling ketara motor ni lagi top speed lah. Sebab motor ni engine dia, body dia agak berat 137 kilo compare dengan NMAX dalam 131 kilo. Vario yang 150 tu pun dalam 105 kilo something ringan kan. So dari segi top speed kurang sikit lah. Sebab apa, ini bukan dicipta untuk kau betul-betul top speed apa semua. Sebab aku try pun dah dapat 115, nak ke 120 pun agak berat sebenarnya kan. And then motor ni kelemahan dia aku dapat rasa kalau ada ABS lagi sesuai. Motor ni dia pakai sistem disc biasa yang tak ada ABS. Itu je. Tapi bagi aku ini semua masalah kecil. Tapi yang paling uniknya motor ni apa dia? Ini aku nak cerita kat korang. Banyak-banyak motor aku bawa 150, 250. Macam aku harian kerja balik aku pakai S-Max 250 kan. Banyak brand 250 aku dah bawa apa semua. Cornering, motor ni memang win. Aku terkejut juga bila aku layan Elite. Lepas tu aku ke Damansara, aku layan corner apa semua. Walaupun corner tu jalan ada line. Tapi motor ni, handling cornering dia memang sedap, memang stable. Aku agak terkejut sebenarnya kan. Mungkin disebabkan faktor motor ni agak panjang, lagi panjang pada NMAX. Lebih kurang apa aku tak ingat dia punya size. And then berat dia pun agak berat 137 kilo. And then tayar dia agak besar, tinggi dan lebar. So bila cornering tu dia betul agak stable sebenarnya. Dan faktor absorber pun main peranan juga sebenarnya kan. So memang stable. Itu faktor first dari segi faktor cornering. Dari segi kalau kau nak jalan jauh, motor ni memang stable. Sebab mana-mana pengalaman aku kalau jenis yang pakai tayar tebal, yang jenis tebal tinggi, kalau kau nak jalan long distance, jalan straight, kau agak balance stable. Lagi tu faktor motor ni handling dia agak ringan sebenarnya. So kalau untuk kau nak mencelah main town apa semua tu, memang agak selesa lah. Selain pada seat yang agak lembut, untuk jalan jauh tak sakit bontok sangat kan. So aku pun boleh simpulkan motor ni kalau kau nak buat pergi kerja, balik kerja harian, memang sesuai sangat. Handling mudah, seatnya lembut, sedap, jalan jauh pun bontot pun tak apa sakit. Ini paling penting, cornering pun agak stable, tak bergoyang, tak membuai kita panggil kan. So agak stable. So aku agak puas hati, terutama bab cornering yang buat aku terkejut kan. So overall semua aku sangat puas hati motor ni. Patutlah korang suruh aku review motor ni kan. So aku test motor ni, rupanya ada something yang korang pun tak nak cerita kat aku yang pasal dia punya handling cornering kan. Tapi apa pun, ini aku punya set pengalaman aku seminggu lebih aku try buat motor ni kan. So nanti next video aku nak try buka barang wear and tear dia. Wear and tear ke wear and tear? Wear and tear dia. Atau dari segi barang air filter,
plug apa semua tu sama dengan barang motor apa, mudah ke tak mudah kalau nak servis sendiri ke, barang senang dapat spare part ke kalau dekat bengkel luar apa semua. Terutama bahagian CVT dia macam mana aku nak buka nanti. So adakah mudah kalau kita nak pakai motor ni untuk harian kerja balik kerja? Sebab apa? Banyak motor skuter sekarang lambakan, tapi buat spare part jahanam. Bukan main mahal dan susah dapat barang. So ibarat macam motor pakai buang lah orang panggil lah kan. So aku pastikan motor ni tak macam tu nanti. So tunggu next video nanti.